Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Dalisha binti Muhammad Firdaus dari kelas 5 Arazi yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Cendrawasih. Saya juga merupakan seorang pengawas sekolah di Sekolah Kebangsaan Cendrawasih. Saya juga merupakan wakil sekolah dalam pertandingan kalam jama'i dan bercerita. Pada hari ini, saya ingin berkongsi resensi sebuah buku yang menarik bertajuk Fifi, Mimin dan 231 hasil karya Iskandar Shah. Buku ini diterbitkan oleh Vita Star Sendirian Berhad pada tahun 2004 dan mengandungi sebanyak 124 muka surat. Sebelum saya mulakan, izinkan saya berkongsi serangkap pantun. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diambil dibuat galah. Membaca buku membuka fikiran, ilmu dicari menjadi bekala. Buku ini membawa pembaca mengembara ke dunia penuh imajinasi bersama 3 watak utama, iaitu Fifi, seorang gadis yang pintar dan bersemangat, Mimin, seekor kucing ajaib yang boleh bercakap, serta 231, sebuah robot ciptaan unik dan mempunyai hati yang baik. Kisah bermula apabila Fifi menemui Mimin di sebuah taman rahsia yang terletak berdekatan dengan rumahnya. Setelah itu, mereka berjumpa dengan 231 yang sudah terdampar kehilangan arahnya. Ketiga-tiga mereka menjadi kawan karib dan memulakan perjalanan penuh pengembaraan untuk membantu 231 pulang ke tempat asalnya. Dalam perjalanan tersebut, mereka berdepan dengan pelbagai cabaran, termasuklah berdepan dengan makhluk aneh, menyelesaikan teka-teki misteri dan melawan kuasa jahat yang ingin menakluki dunia mereka. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, mereka telah membuktikan bahawa dengan semangat setia kawan dan kerjasama, mampu mengatasi apa-apa sahaja cabaran. Cerita ini bukan hanya penuh dengan aksi dan kejutan, malah syarat dengan nilai-nilai murni seperti semangat setia kawan, pengorbanan, keberanian dan kejujuran. Setiap detik di dalam buku ini membuatkan pembaca ingin tahu apakah kesudahan nasib mereka bertiga. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis amat sesuai untuk semua peringkat umur, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja. Plot yang tersusun rapi dengan unsur-unsur fantasi membuatkan pembaca seolah-olah turut sama mengembara bersama watak-watak utama. Penggunaan dialog yang segar dan deskripsi yang jelas membantu membentuk gambaran di dalam minda pembaca. Buku ini menunjukkan bahawa dengan semangat setia kawan dan kerjasama mampu mengatasi apa-apa sahaja cabaran. Ia juga menunjukkan bahawa setiap individu berbeza bentuk atau latar belakang mempunyai keistimewaan masing-masing. Sifat keberanian yang tinggi dan tidak mudah berputus asa amat ditekankan di dalam buku ini. Kelebihan buku ini adalah yang pertama, bahasa yang mudah dan menarik sesuai untuk pembaca muda. Kedua, jalan cerita yang menarik. membuat pembaca
suka membaca. Yang ketiga, memupuk nilai-nilai murni seperti semangat setiakawan, keberanian dan kejujuran. Dan akhir sekali, ilustrasi yang menarik membantu menarik perhatian murid-murid. Keseluruhan buku ini adalah keseluruhan cerita ini adalah bukan sahaja penuh dengan aksi dan kejutan, malah syarat dengan nilai-nilai murni seperti semangat setia kawan, keberanian, kejujuran dan pengorbanan. Saya amat mengansyurkan rakan-rakan sebaya untuk membaca buku ini kerana ia dapat membantu membentuk khasiat diri di dalam diri murid-murid. Adawiyah, cikgu pasti kamu seorang yang minat membaca. Ya. Boleh kamu nyatakan apakah faedah yang kamu peroleh dengan membaca? Boleh cikgu. Faedah yang saya peroleh dengan membaca buku adalah dapat mengetahui isu-isu semasa dan menggunakan masa lapang dengan membuat perkara-perkara yang berfaedah. Baiklah, kamu boleh habiskan kamu punya resensi buku. Sebagai penutup, izinkan saya berkongsi lagi serangkap pantun. Bunga melati di tepi perigi, harum semerbak sepanjang hari. Membaca buku penuh erti, agar kita berjaya sepanjang hayat nanti. Sekian, terima kasih.